Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Go Clip Pictures. So untuk video kali ni kita nak cerita tentang produk Myvi. Kita tak nak cerita pasal kereta baru, kita cerita pasal kereta second hand. Sebab kalau kita ada duit RM10,000 ke RM40,000, kita nak beli kereta second hand. Kereta second hand apa yang selamat, yang berbaloi, yang free of mind, yang kita tak perlu fikir tentang dia rosak ke, dia resale value jatuh ke. Tak lain tak bukan, dia adalah Pro 2 Myvi. Kereta ni dia tak laju, tapi sebab dia murah nak jaga, spare part pun banyak, mekanik semua tahu nak repair. Bila kita nak jual balik, dia ada resale value yang baik. Kita tak nak cerita lagi tentang kereta Myvi yang baru. Kita akan cerita dulu semua generasi Myvi daripada tahun pengeluaran dia bila, variant yang ada, facelift dia tahun berapa, kemudian harga pasaran sekarang lah. So kena daripada bajet kita, Myvi yang tahun berapa, yang variant yang mana yang kita nak pilih. Kita mulakan dulu dengan Myvi generasi yang pertama, iaitu pada tahun 2005 sampai 2011. Myvi yang pertama. Ni yang Myvi yang mula-mula sekali keluar pada 2005 tu. Platform dia berkongsi dengan Toyota Passo. Ramai owner Myvi yang dah pun convert lah kepada Toyota Passo pun. Daripada bumper depan, bumper belakang. Boleh tengok dekat platform second hand. Myvi yang first model ni. So first model ni juga dia pakai enjin K3VE 1.3 liter 4 silinder yang menghasilkan kira-kira 86 horsepower. Tapi body dia ringan. Walaupun angka horsepower nampak kecil, dia taklah feel underpower sangat. Untuk tahun 2005 sampai 2011, sebenarnya kita boleh cari pun Myvi ni pada harga RM5,000 mungkin boleh dapat, susah sikit, tapi mungkin ada dekat luar sana sampai ke 10 ataupun 12,000 bergantung kepada keadaan enjin, mileage dan juga variant apa yang kita boleh jumpa dulu lah. Myvi first model ada 3 variant. Yang pertama XSI manual, dia ada manual, dia juga ada easy auto, maknanya auto yang paling basic, dan juga SE yang ni limited edition. Yang ni kalau boleh nampak dekat atas jalan, yang Myvi color orange tu, dia tak banyak. So yang berani pakai dia akan pakai color orange ni. Kalau jumpa model SE, biasanya body kit dia lebih sporty lah kalau masih original. Dan kalau anda mencari Myvi yang first model ni, memang paling epic lah untuk Pro 2. Sebab dia sejarah dia masa launching Pro 2 Myvi yang pada awal dia tu, memang tak ada siapa sangka yang Myvi ni akan diterima sangat baik oleh rakyat Malaysia. Sebab pada tahun yang sama juga, Proton pun keluarkan hatchback dia juga. Proton Savvy. Tapi disaster untuk Proton, durian runtuh untuk Pro 2. Sebab kalau kita tengok dekat atas jalan raya kita, susah sangat nak nampak Proton Savvy sekarang. Sebab spare part Proton Savvy memang susah dapat lah. Sebab dia, asas dia adalah enjin ataupun kereta brand Renault. Okay, daripada 2005 sampai 2011, Myvi mengalami satu facelift, iaitu pada tahun 2008. So kalau anda dapat kereta yang bawah pada 2008, itu maknanya bukan model facelift. Model facelift maknanya dia dah tambah baik beberapa features dalam kereta tu. So saya memang recommend untuk dapatkan, kalau Myvi model first model, boleh dapatkan yang facelift punya 2008 sampai 2011. So ada orang salah faham, yang ini orang panggil sebagai Myvi lagi best. Ini belum lagi. Myvi lagi best adalah generasi kedua pada tahun 2011. Ini adalah facelift pada tahun 2008 sampai 2011. Facelift pada 2008 ni sebenarnya tak banyak sangat. Yang kita nampak adalah dari segi luaran dia, lampu depan, bumper baru, kemudian grill juga baru, dan juga dashboard adalah feature-features dia yang improve daripada first model pada tahun 2005 sampai 2007. 2008 adalah facelift yang pertama. Enjin juga sama, dia 1.3, dia ada auto, dia juga ada manual. Kalau anda berminat untuk feel manual tu, boleh dapatkan jugalah Myvi first model ni. First model boleh dapat tadi dalam 5 ataupun ke 10 ke 12 ribu. Untuk second model ni ataupun facelift ni, dia boleh dapat market price dia daripada 10 ke 15 ribu, bergantung kepada tahun lah, daripada 2008 sampai 2011. Tapi cuba fikir, Myvi yang sudah 16 tahun dalam pasaran ataupun 16 tahun umur dia,
harga dia masih keras. So berbaloi ke beli, saya recommend untuk dapatkan first model tapi yang 2008 sampai ke 2011 untuk dapatkan features-features yang tak ada pada sebelum facelift tu. Seterusnya adalah generasi kedua. Yang ini baru kita kata Myvi lagi best. Model ni lah yang meneruskan populariti Pro 2 Myvi. Dia ubah grill depan, bumper belakang, headlamp, fog lamp, design belakang pun ada sedikit perubahan. Enjin pula ada dua. Yang ini perubahan yang besar juga sebab dia datangkan juga dengan enjin 1.5 liter. So kalau nak lebih sedap pandu, lebih sedap tekan, carilah model yang 1.5. Kita kuranglah rasa underpower tu. Yalah, kita drive king kot. Variant dia pula, dia ada 1.3 standard, 1.3 premium, 1.5 pun sama. Dia ada special edition dan juga extreme. So kalau tengah survey-survey kereta second hand, carilah dulu Myvi tu nak 1.5 ataupun 1.3. Sebab body biasanya owner dah tukar bumper, tukar sport rim, dia dah susah untuk nak recognize dah. Yang penting adalah engine dia. Dan lagi satu yang saya suka dengan Myvi lagi best ni adalah gear knob dia ada dekat dashboard. Dia tak ada dekat tengah konsol. Jadi tengah konsol tu kosong. Dia gear knob tu pun ada dekat dashboard dan dia macam Alza yang lama tu. So tengah dia tu kosong. Untuk harga pasaran, kalau generasi kedua, kalau 1.3 dia murah sikit. Dia mungkin daripada 14,000 sampai ke 18,000. Boleh carilah. Kalau baru tahun dia, dia lagi mahal lah. Kalau yang mungkin Myvi yang awal tu 2011 dia launching, dia dah umur dia kat owner dia beli dekat situ, maknanya harga dia mungkin lebih kurang lah sebab umur dia lebih tua. Tapi kalau kita nak dapatkan 1.5, lebih mahal. Dia mungkin 16,000 sampai ke 22,000 pun masih ada orang jual dengan harga 22,000. So itu untuk 2011 sampai 2014. Sebab 2015 Myvi second generation ni ada facelift. So facelift dia ni ada banyak sikit perubahan. Sebab zaman kan berubah. So masa tu dah ada parking sensor dekat bahagian depan, head unit dah siap Bluetooth, dia ada safety features yang lain yang terutamanya ABS, EBD. So kalau Myvi ni dia lebih berbaloi lah sebab dia tak terlalu tua dan features dia tu lebih up to date lah daripada Myvi yang kebelakangan itu. Tapi harga pasaran dia pun agak keras, daripada 20,000 sampai ke 30,000. Ikutlah, kalau mungkin enjin 1.3 liter mungkin lebih murah. Tapi kalau untuk nak sedap tekan, enjin dia tu tak underpower, kita patut ambil 1.5 lah. So variant mana yang hampa jumpa dalam pasaran second hand, cuba try komen. Dan kita beralih kepada generasi ketiga Pro 2 Myvi. Yang ini memang totally berubah bentuk dia. Ada sikit-sikit iras Honda Jazz sikit lah, saya boleh cakap. Cuma dia lebih rendah, lebih nampak sporty. Launching dia ni memang menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia sebab waktu tu Pro 2 Myvi ni memang pegang top selling dalam Malaysia ni dah beberapa tahun sebelum tu. Myvi ni pula macam kita semua tahu, dia memang dikaitkan dengan macam-macam berita. Kalau ada cerita ini, ni Myvi lah ni. Ni kalau cerita itu, Myvi lah ni. So Myvi ni waktu tu memang digelar sebagai king lah dekat Malaysia. Bayangkan kalau 10 kereta yang orang Malaysia beli ni, 5 daripadanya adalah Pro 2 Myvi. So Myvi generasi ketiga ni dia lebih panjang dan dia lebih rendah. Kalau kita duduk dekat seat belakang, kita akan tahulah leg room dekat Pro 2 Myvi generasi ketiga ni memang luas jugalah. Dan zaman pun berubah. So Pro 2 Myvi generasi ketiga dah tak ada variant manual, dia semua auto. Dia cuma ada variant yang pertama ialah engine 1.3 dengan 1.5. Dia ada G, X, H dan juga AV. AV adalah variant yang paling tinggi. Dia dah pakai Android player, dia ada reverse camera. Dekat bahagian tepi, dekat bahagian penumpang tu, dia ada penyangkut. Kat Touch 'n Go boleh masuk slot in saja. Kita dah tak payah beli Smart Tag punya device. Dia siap built in dalam kereta tu. Untuk safety features, yang ini memang ADAS dalam kereta Pro 2 Myvi yang generasi ketiga ni memang up to date. Dia panggil Advanced Safety Assist, yang mana dia ada pre-collision warning, pre-collision braking, front departure alert, macam-macam lah. So features dia memang terbaik. Dan tak lupa juga dia ada 6 airbag dalam kereta kecil ni.
Harga pasaran kalau dah tadi pun harga dia agak tinggi, kita boleh expect juga untuk Myvi 2017 ke atas ni memang harga dia agak tak jatuh lah. Kita kata untuk owner lama nak jual balik tu dia senang hati. Untuk yang nak beli baru ni mungkin kita kena prepare lah untuk amount yang banyak tu. Dalam harga pasaran ni kalau 2017 tu boleh start dengan 30,000 pun. Kalau untuk yang baru sikit mungkin ada yang 40,000, mungkin ada 45,000. Boleh carilah dekat dalam pasaran second hand kita. Kemudian Prodo Myvi generasi ketiga ni pun ada melalui satu facelift yang dilancarkan pada tahun 2022. Facelift ni dilancarkan dengan harga 46,000 sampai 59,000 dan facelift ini bukan kosmetik semata-mata. Kali ni Myvi dah tak guna dah gearbox 480 yang dulu lah, yang lama tu. Dia dah pakai dengan D-CVT. Lebih selesa sebab kita tak rasa penukaran gear tu dan dia lebih jimat petrol. Selain itu, sistem ADAS juga, sistem safety features juga dah pun dipertingkatkan. Yang ini signifikan untuk pengguna 1.5 ataupun kereta yang 1.5 liter. DRL depan, dekat lampu depan tu ada DRL, Daylight Running Lamp. So macam biasalah, rim pun baru, lampu pun baru, interior mesti kita nampak lebih premium dekat dalam 2022 punya variant facelift untuk generasi ketiga Prodo Myvi. So, Myvi mana yang paling berbaloi ataupun Myvi mana yang menjadi pilihan kita? So, tengok bajet kita, kita tanya dulu poket berapakah bajet kita untuk memiliki Prodo Myvi. So, kalau kita bajet 10,000, obviously memang kita kena dapatkan first model. Kalau bernasib baik kita boleh dapatkan facelift punya model 2008 sampai 2011. Tapi kalau dapat yang first model sebelum facelift pun itu memenuhilah keperluan ataupun memenuhi bajet kita. Kalau ada sikit lebih, kita ada 15,000, kita mungkin boleh ambil Myvi lagi best tapi yang sebelum facelift pada tahun 2012. Kalau kita ada 20,000 pula, kita boleh cuba Myvi 1.5 yang dah facelift pada tahun 2013 ataupun 2014. Kalau kita ada lebih lagi 25,000, kita boleh cari Myvi 1.5 advance pada tahun 2015, 2016 macam tu. Ataupun kalau memang bajet kita 30,000, 35, 40,000 ke atas, eloknya kita ambil terus Myvi generasi ketiga yang memang bentuk dia lain daripada yang sebelumnya. Tapi kalau anda memang minat dengan generasi sebelumnya, generasi pertama generasi ataupun generasi kedua, bentuk yang itu, yang seakan itu, mungkin boleh carilah Myvi pada tahun 2016. Maknanya hujung-hujung pengeluaran Prodo Myvi sebelum generasi ketiga keluar. Dan mungkin itu adalah pilihan peribadi saya, iaitu Myvi pada tahun 2015 sampai 2016. Sebab itu adalah ikonik sebuah Prodo Myvi. Itulah dia panduan untuk membeli Prodo Myvi mengikut tahun daripada generasi pertama 2005, generasi kedua pada 2011 sampailah generasi ketiga pada tahun 2017. So kalau anda memang survey Prodo Myvi, boleh nyatakan bajet anda dekat ruangan komen, nanti kita cuba bincang-bincangkanlah Myvi yang mana yang sesuai untuk anda daripada tahun bila ataupun varian yang mana. Saya harap video ini membantu. Jangan lupa like, komen dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang.